Bismillahirrahmanirrahim. Salat berjemaah. An Salman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid fa huwa za'irullah wa haqqun 'ala al-mazur ay yukrima az-za'ir." Rawahu Tabrani. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu di rumahnya dan dia memperelok wudunya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia ialah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sememangnya kewajipan ke atas tuan rumah untuk memuliakan tetamunya. Hadis Bukhari. Diulangi, Sayyidina Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu di rumahnya dan dia memperelok wudunya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia ialah tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sememangnya kewajipan ke atas tuan rumah untuk memuliakan tetamunya. Insya-Allah.